Tuan Pengetua SMK Sibujaya Encik Tan Koan, Yang Berusaha Penolong Kanan Tingkatan 6 SMK Sibujaya Puan Victoria binti Benjamin, guru-guru tingkatan 6 yang saya hormati, ibu bapa yang saya kasihi, serta rakan-rakan seperjuangan yang saya sayangi sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapatlah kita berkumpul pada petang yang mulia ini. Pertama kali, saya mewakili rakan-rakan saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada guru-guru yang telah mendidik saya, terutamanya yang telah mendidik kami, terutamanya guru yang mengajar kelas 6 AC, iaitu Cikgu Eda, Cikgu Amelia, Cikgu Ruslan dan Cikgu Julianina. Tanpa restu ilmu, kata-kata motivasi serta dorongan yang diberikan, tentulah tidak mungkin saya boleh berdiri di atas pentas yang mulia ini. Saya amat berbangga dan bersyukur kerana guru-guru di tingkatan 6 berhempas pulas mendidik kami dan sanggup berkorban masa bersama ahli keluarga, duit dan tenaga demi membantu menjamin masa depan kami para pelajar di SMK Sibujaya. Juga kepada Cikgu Victoria, terima kasih kerana meletakkan kepercayaan penuh terhadap potensi saya, juga memberikan kata-kata semangat pada saat saya juga memerlukannya. Saya menyusun jari memohon kemaafan kepada kalian, guru-guru tingkatan 6, andai ada khilafnya pada diri saya yang menyinggung, mengecewakan dan mengguris hati cikgu-cikgu. Kepada rakan-rakan seperjuangan saya, terima kasih kerana sudi berkawan dengan saya tanpa memandang latar belakang akademik saya. Saya bersyukur saya dipertemukan dengan rakan-rakan yang ikhlas berkawan dengan saya kerana peribadi saya, kerana kebolehan saya dan sebagainya. Saya juga gembira berada di kelas 6 SC, berjumpa dengan rakan-rakan yang gila-gila bahasa, sangat sportif, baik hati juga, masih boleh ketawa walau dalam keadaan stres. Saya percaya saya dan rakan sekelas saya adalah orang-orang aneh yang unik, masih kekal positif walau dalam keadaan sekritis mana sekalipun. Apapun, ingatlah kawan-kawan, STPM ini cuma peringkat yang kedua selepas SPM. Saya percaya akan ada yang lebih berjaya berbanding saya suatu hari nanti. Terbanglah dengan sayap anda yang betul, bukan dengan melihat dan mengingini sayap orang lain, kerana jadi diri sendiri adalah lebih baik berbanding cuba menjadi seperti orang lain. Kepada ayahanda dan bonda, saya tahu saya bukanlah anak yang sempurna. Kadang-kadang ada cacat celah. Saya juga telah menyusahkan ayah dan ibu saya. Tapi saat ini, apa yang mampu saya lakukan untuk menebus semuanya adalah dengan belajar bersungguh-sungguh, mengharumkan nama baik ayah ibu. Sepanjang di tingkatan 6 juga, saya akui saya kurang meluangkan masa bersama ahli keluarga kerana cabaran menuntut ilmu di tingkatan 6 ini lebih besar berbanding di SPM, juga demi mencapai keputusan yang cemerlang. Hakikatnya yang selalu saya dengar, orang kata bertuah ada anak seperti saya, tetapi tidak sebenarnya. Saya yang bertuah kerana mempunyai ibu bapa seperti ayah dan ibu saya, yang prihatin, bersikap melindungi juga ikhlas menyayangi saya walaupun banyak kesilapan yang saya lakukan. Terima kasih atas segalanya. Tanpa doa kalian, ayah, ibu dan keluarga, saya juga tidak berdiri di sini dan membawa nama baik keluarga. Sebagai anak seorang ustaz, tanggungjawab membawa nama baik keluarga ini bukanlah sesuatu yang mudah buat saya. Namun saya akan sentiasa mencuba yang terbaik untuk tonjolkan kejayaan, hasil didikan dan kasih sayang yang ayah dan ibu saya curahkan. Hadirin dan hadirat sekalian, seperti manusia biasa, saya juga pernah berada pada titik terendah. Selepas ditolak IPG buat kali pertama,
jiwa dan raga saya dalam menuntut ilmu hingga saya tidak tahu hala tuju sebenar di tingkatan 6. Pada awal semester 2 selama 2 minggu saya dalam kesedihan kerana tidak tahu lagi hala tuju saya walaupun sudah ujian STPM di semester 1. Segala kata-kata motivasi guru-guru dan ibu bapa tidak mampu membangunkan hati saya yang telah lama tidur. Sehingga akhirnya saya bermunajat kepada Allah, kebetulan pada bulan Ramadan, meminta agar dipertemukan dengan sahabat dunia akhirat yang akan menjadi kegembiraan dan kebahagiaan di setiap kesedihan, yang akan membantu dalam setiap urusan, yang akan membantu menyelesaikan masalah, juga mendidik saya dan membimbing saya menjadi seorang wanita dan anak yang solehah. Atas izinnya, Tuhan kirimkan seorang insan. Insan kiriman Tuhan ini banyak membantu saya dalam hal-hal pembelajaran, khususnya kerja kursus, juga berkongsi pengalaman dan kata-kata motivasi, walaupun dunianya juga runtuh tanpa saya sedari. Dari atas pentas ini, saya ingin menitipkan doa khusus buat insan kiriman Tuhan ini, walau tidak seteguh doa arwah ibunya. Saya doakan semoga hidupnya ceria selalu dan Allah lipatkan jutaan kali ganda rezeki dan kebaikan untuknya. Semoga rahmat Allah sentiasa bersamanya, juga melindunginya dari bahaya yang tidak terlihat atau yang terlihat. Terima kasih atas segalanya dan dengan izin Allah, semoga kita kekal bersahabat, ikhlas dunia akhirat sampai ke syurga. Akhirul kalam, terima kasih kalian atas segalanya dan semoga Allah rahmati kalian semua. Maaf andai saya telah mengambil masa yang lama, dan doa saya semoga kita terus maju jaya dalam perjalanan hidup yang seterusnya. Ingatlah bahawa selagi kita masih bernyawa, rezeki itu ada di mana-mana. Gagal hari ini tidak bererti gagal dalam perkara lain dalam hidup kita. Tetaplah bersyukur walau sekecil-kecil nikmat dalam hidup kita, kerana syukur itu tanda kebahagiaan. Jangan terus berhenti berdoa, bermimpi dan berusaha, kerana setiap apa yang kita lakukan tiada yang sia-sia, cuma kita yang tidak benar-benar memanfaatkannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.